Baca bah. Ha. Ada orang tanya, masa proses claim, boleh tak tarik keluar hantar bengkel lain? Semasa claim, lepas tu kau nak tarik bawa keluar, Bob? Boleh. Tapi benda tu akan menyusahkan kau. Jarang-jarang berlaku kes macam ni, Bob. Tapi kalau berlaku, Bob, mesti owner tu kena sidai lama gila, kereta tak siap. Owner memang dia boleh tarik bawa keluar. Cuma owner akan dikenakan charge storage oleh pihak bengkel. Berapa yang dia kena, Abang Jubah tak pasti, bergantung kepada budi bicara pihak bengkel dengan owner kereta. Kemudian, owner kena buat satu surat untuk tarik keluar kereta beserta alasan yang munasabah kepada insurans dan benda tu perlu mendapat kelulusan daripada pihak insurans. Bila dah ditarik keluar, owner akan bawa ke bengkel panel yang baru. Jadi, proses tuntutan tu akan bermula semula daripada mula. Kalau berlaku kes sebegini, Abang Jubah nak nasihatkan, cuba buat berbincang dengan workshop untuk selesaikan kes tu. Macam biasa, yang tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurance, ataupun cash repair, ataupun nak cat kereta, ataupun service agent, ataupun naik mesin goyak. Banyak betul lah tahu. Boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Like, follow, comment, check. Kita jumpakan next video. Assalamualaikum.